Akaun blok sebab kena scam. Berapa lama tempoh untuk dapatkan semula akaun tu? Siti Zakia, bukan akaun awak kena scam. Sebenarnya awak dah jadi kedai akaun. So disebabkan Siti Zakia seorang kedai akaun, seperti mana yang sebelum ni saya cakap banyak kali, saya tidak kompromi dan tidak tolerate dengan kedai akaun. Pada saya, kedai akaun kau sama je macam scammer. So anda semua berhati-hati kalau komen dalam ni kata akaun anda tidak boleh digunakan, kerana saya anggap anda sama macam scammer. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana disebabkan anda lah makcik pesara umur 71 tahun tu hilang duit dia ratusan ribu duit saya. Kenapa saya cakap sebab anda? Sebab anda bagi akaun bank anda kepada orang lain untuk digunakan. Soalan saya, boleh ke kita bagi akaun bank kita pada orang lain untuk orang lain gunakan? Ada banyak pihak, banyak individu, banyak kedai akaun yang mengatakan dia tak bersalah. Dia kata dia mangsa. Saya nak tanya anda, kedai-kedai akaun di luar sana, macam mana anda kata anda mangsa sedangkan anda telah menyerahkan akaun bank milik anda termasuk dengan akses untuk keluarkan duit dalam akaun tu sekali kepada orang lain? Kalau tak adanya kedai akaun ni, orang tak akan kena scam. Engkau cakap engkau mangsa, engkau bagi akaun bank kau ke orang termasuk dengan password kau sekali, dengan akses orang lain boleh akses guna akaun kau keluarkan duit. Yang itu kau cakap mangsa? Adakah itu kau cakap mangsa? Kalau kau bagi nombor akaun je, aku tak ada masalah. Ni saya nak bagi tahu kepada anda semua, saudara-saudara anda yang jadi kedai akaun yang cakap mangsa tu, kalau kau bagi akaun bank je, nombor akaun je, aku okey lagi. Persoalannya di sini adalah anda bagi akaun bank anda termasuk dengan akses untuk orang tu dia boleh keluarkan duit dalam akaun bank anda. Itu apa? Itu bukan mangsa. Kalau Rahmat cakap ni, kau ikut sajalah. Ni masalah yang tak nak dengar cakap Rahmat. Golongan-golongan terpaling inilah yang menyebabkan orang kita selalu kena scam. Sebab tak nak dengar kata. Sebab bila orang ajak, ada je benda yang tak betul. Apa susah kita dalam dunia ni, semua ada peraturan. Kau ikut je peraturan. Masalah orang kita adalah susah nak ikut peraturan. Cuba kau ikut peraturan. Mentality guys. Kau yang set benda tu. Kau yang pilih kau nak yang mana. Kau yang pilih nak yang baik ke tak baik, betul ke tak betul. Kejahilan ilmu. That's why tujuan Rahmat ni bersara, sebab aku nak bagi ilmu tu pada korang. Guys, ilmu, segala-galanya jawapan dia ilmu. Kau kena scam sebab ilmu, kau jadi kedai akaun sebab ilmu, kau jadi mangsa sebab ilmu, duit kau hilang sebab ilmu. Semua ilmu. So untuk pastikan korang tak hilang duit korang tu, aku ni bagilah segala ilmu dekat korang. Masalahnya bila aku